Puasa penghapus dosa. Audio okey ya? Puasa penghapus dosa. As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Antara solat fardu 5 waktu. Antara solat fardu 5 waktu dari Jumaat, satu Jumaat ke Jumaat berikutnya, dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah kafarah penghapus bagi apa yang ada di antaranya, yakni di antara solat-solat 5 waktu. Macam tadi kita solat subuh kan, selagi nak tunggu zuhur sekarang, nak tunggu zuhur sampai zuhur, kita buat dosa. Kita buat dosa, kita manusia kan. Banyak ilmu, kuranglah dosa. Kalau tak ada ilmu, banyaklah dosa. Dosa tak sedar, dosa tak tahu kan, dosa kelemahan, kerana kelemahan kita. Jadi sampai kat zuhur kita dah menanggung dosa. Bunyi karung kita dah berisi dosa. Bila kita masuk waktu solat zuhur, ditunaikan pula secara berjemaah, maka apa berlaku? Allah SWT ampun semua dosa-dosa yang ada di antara dua solat yang kita lakukan, yang kita tunaikan. Khususnya solat berjemaah. Bagi orang lelaki dan orang perempuan pun samalah. Solat di rumah dia, solat di tempat dia, di kediaman dia. Dan dari Ramadan ke Ramadan, Jumaat ke Jumaat, dan Ramadan ke Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan tahun ini dengan iman dan ihtisab, jauh dan bertaubat dengan dosa-dosa besar, semua dosa-dosa kecil diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhi dosa-dosa besar, semua dosa-dosa kecil dia setahun itu Allah ampunkan. Bayangkan kalau orang beriman, semayang kalau dia jaga, Jumaat dia jaga, Ramadan pun dia jaga, mana lagi letak dosa dia? Sebab tiap-tiap hari dia ampun 5 kali, tiap-tiap minggu dia ampun. Jadi sebenarnya sepanjang tahun itu tak ada dosa lah. Jadi bila tak ada dosa, maka apa berlaku? Dinaikkan darjat dia. Alangkah anehnya nasib seseorang yang sepanjang hari menelusuri sungai dan danau, namun malangnya di penghujung hari dia mati kehausan. Aneh sungguh nasib orang yang sepanjang hari dia menelusuri sungai dan danau, tapi di penghujung hari dia mati kehausan. Begitulah halnya orang yang Ramadan berlalu meninggalkan dia, namun dia masih belum memperoleh rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesian kerana dia tak usaha dapatkan keampunan Allah taala. Ramadan dah habis dah. Kebun keampunan telah pun ditutup, tak boleh dah masuk kan, tapi sekuntum bunga pun dia tak petik. Pemberi syafaat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abd yaqulu as-siyam ay rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahar fashafi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil-lail fasyafi'ni fihi fayashfa'an." Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba Allah pada hari kiamat. Puasa akan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menegahnya dari makan dan minum. Aku telah menegahnya dari makan dan minum serta melayani syahwatnya pada waktu siang, maka terimalah syafaatku untuknya." Lalu Al-Quran pula berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah menghalangnya dari tidur pada waktu malam, maka terimalah syafaatku. Terimalah syafaatku untuknya." Maka Allah Subhanahu wa taala pun menerima syafaat dari kedua-duanya. Tengok ayat as-siyam wal Quran. As-siyam wal Quran. As-siyam wal Quran maksudnya puasa dan Quran. Kenapa dia tak sebut solat dan Quran? Zakat dan Quran. As-siyam wal Quran. Kerana hubungan baik, qarib, akrab antara puasa dengan Quran tak dapat dipisahkan. Di bulan puasa turun Al-Quran. Semua kitab-kitab Nabi-Nabi terdahulu turun dalam Al-Quran, turun dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini memang bulan Al-Quran. Duhai teman, duhai murid, tidak lama lagi akan tiba satu hari yang maha dahsyat. Tidak lama lagi akan tiba suatu hari yang maha dahsyat.
Hari di mana lutut-lutut saling berpukulan, tubuh menggigil, dada menjadi sempit, mata-mata terbelalak ngeri, dan hati bergoncang keras menyaksikan kemurkaan Allah. Ini hari apa? Hari kiamat. Dan gegak gempita huru-hara padang mahsyar. Seorang hamba akan dipanggil, lalu dihadapkan kepadanya 99 buah buku amalan jahatnya lagi menggerunkan. Setiap buku tersebut akan dibentang sejauh mata memandang. Ada dalam satu riwayat hadis, satu orang di hari kiamat akan dipanggil, lalu dibawa buku catatan amalan jahat dia 99 buah buku. Setiap buku tu dibentang sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Ini hari mana? Hari kiamat. Apabila ditiupkan sangkakala, apabila ditiup sangkakala, bergulung langit, berguguran bintang-bintang dan segala planet akan berguguran, jatuh berguguran daripada tempat gantungnya di Bima Sakti di Cakrawala ini, Bumantara Allah Ta'ala ini, berguguran bintang-bintang dan planet-planet jatuh seperti mana untayan tasbih yang dipotong benangnya, maka gugurlah manik-manik tasbih tadi ke bumi. Macam itulah jatuhnya planet-planet daripada tempat gantungnya di langit bila berlaku hari kiamat. Apabila ditiup sangkakala dan didatangkan hari kiamat, langit terbelah merah seperti mawar. Itulah kemudian akan diratakan tanah akhirat jadi padang-padang mahsyar, dibangunkan setiap manusia dari kubur masing-masing dalam keadaan tercengang-cengang dan takut yang tak terperi. Hari di mana istri-istri, suami dan anak-anak yang kamu sayangi di dunia dahulu akan menjauhkan diri kerana curiga akan ditagih olehmu barang sepahala dua dari mereka. Anak bini semua lari. Nampak ayah, nampak suami, semua lari. Nampak mak, lari buat tak tahu. Jeritlah sekuat-kuat suara, rayulah dengan hamburan air mata, namun sedikit pun mereka tidak akan menoleh ke arah kamu lagi. Sayang atas dunia, peluk cium atas dunia, sanggup kita ni berkorban untuk anak isteri di dunia ni, tak makan pun tak apalah. Tapi di akhirat padang mahsyar semua tak layan, semua tak peduli, lari semua. Nampak bapak lari, nampak mak lari, tak pandang, buat tak tahu, buat tak peduli. Allah Akbar. Hari masyghul. Hari masyghul. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh share-sharekan lagi pagi-pagi ni. Mungkin ramai yang perlu pedoman, tercari-cari pedoman, tercari-cari idea hari ini. Mungkin ada yang malam tadi berdoa memohon hidayat dari Allah, memohon petunjuk dari Allah, memohon islah dari Allah untuk amalan-amalan mereka. Malam tadi, subuh tadi. So kita harap kitalah yang menjadi jalan bagi kawan-kawan kita mendapat hidayah, mendapat amalan, idea, islah diri sendiri. Jadi dengan share kita, dengan perkongsian kita, orang yang berdoa malam tadi dimakbulkan doa dia. Semoga kita menjadi sebab dimakbulkan doa-doa mereka. Amin. Hari masyghul. Baik, kitab ni tuan-tuan dan puan-puan, kitab Ar-Rufaiq Lis-Saimin. Siapa yang berminat boleh komen nanti, boleh maklum saya. Kita boleh uruskan nanti, insya-Allah boleh hantar ke rumah insya-Allah. Ini kitab Ar-Rufaiq Lis-Saimin, untuk khas untuk orang berpuasa. Kitab ni menarik, ada pantun-pantun. Kita boleh sampai tentang pantun undang tak bersahut. Ya. Ada syair pantun hati, berbolak-balik berbelah bahagi berbisik bergumam sansi menari. Kemudian kita ada syair, ada sajak perpisahan Ramadan di belakang sekali. Kitab ni menarik insya-Allah. Saya jamin menarik insya-Allah. Siapa yang berminat nanti, kita tak ada beg kuning. Set up tak lepas-lepas lagi, tak pandai nak buat. Kita bukan orang-orang media sosial. Jadi semoga ada manfaat sahajalah insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua sahabat-sahabat yang hadir, semua yang bagi salam, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah bagi bahagia. Salah siah dengar dalam kereta, masya-Allah, dengan kuliah dalam kereta, ya, masya-Allah, semoga jadi asbab hidayat, bertambah ilmu, selamat berjalanan insya-Allah. Penting ya. Sebut pasal kereta, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut sikit. Ada satu hadis, ada beberapa riwayat hadis, salah satunya la tashabul malaikah rufqatan fihi jarsun wala kalbun
la tashabul malaikatu rufqatan fiha jarsun wala kalbun. Malaikat tak akan bersama dengan satu rombongan yang bergerak, berjalan, dalamnya ada loceng ataupun anjing, yang ada loceng dan anjing. Loceng kering 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 kering. Maka malaikat tak akan turut serta dengan kita. Bermakna kalau kita naik kereta, yakinlah kalau naik kereta kita pasang muzik, malaikat tidak akan bersama dengan kita. Siapa yang naik kereta, naik berkeluarga, pasang muzik walaupun nasyid, insya-Allah, bukan kata insya-Allah lah, malaikat tidak bersama dengan kita. Malaikat tak bersama dengan kita. So apa nak buka? Bacaan Al-Quran. Apa nak buka? Kuliah-kuliah. Pasang kuliah dalam kereta, pasang ilmu fiqah, anak-anak boleh dengar. Ayat-ayat Quran anak-anak boleh hafal. Kalau pasang muzik, malaikat tak akan bersama dengan kita. Hadisnya ada beberapa riwayat. Sambung. Baik, tadi kita dah dengar tentang huru-hara, ringkas daripada huru-hara hari kiamat. Ibu bapa akan lari pada anak, anak akan lari pada ibu bapa, masing-masing mengelak, masing-masing buat tak tahu, masing-masing tak pandang wajah kita, sedikit kasih sayang pun tak ada sebab takut. Hari masyghul. Hari tersebut adalah hari masyghul. Masyghul ni sibuk. Masing-masing kita bergelut dengan nasib sendiri, berhitung dengan kesalahan dan kejahatan diri. Setiap jin dan manusia cuba memikirkan cara dan helah untuk melepaskan diri dari cangkuk-cangkuk lidah api neraka yang amat mengerikan. Tiada siapa yang sudi menyapa kita. Semua orang terlalu sibuk dan cemas. Debu-debu kebangkitan pada wajah pun tiada siapa yang peduli. Setiap pendosa akan berdiri di dalam kolam peluhnya sendiri. Ada yang tenggelam dalam peluh nodanya sehingga tercungap-cungap dikekang kelemasan. Bacalah olehmu akan firman Tuhan tentang hari kepayahan yang tidak terperi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah, wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah, tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Pada hari di mana seseorang akan lari dari saudara kandungnya, dan dia akan lari dari ibu dan bapanya, dan dia akan lari dari istrinya serta anak-anaknya. Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu, pada hari kiamat itu, ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan halnya sendiri. Wajah orang-orang yang beriman pada hari itu amat berseri-seri, tertawa lagi bersukaria. Dan manakala wajah orang-orang yang engkar pada hari itu penuh berdebu, hitam legam, gelap gelita. Mereka itu ialah orang-orang yang kafir, lagi penderhaka. Inilah keadaan di padang mahsyar besok. Keadaan kita di padang mahsyar esok. Jadi atas dunia, inilah tuan-tuan, inilah tuan-tuan, inilah puan-puan, inilah anak tuan-tuan dan puan-puan, atau inilah ayah tuan-tuan dan puan-puan, inilah mak tuan-tuan dan puan-puan, acik akak, inilah tuan-tuan atau puan-puan. Jadi semua ini anak, bapa, mak, anak. Bila datang akhirat besok di padang mahsyar besok, semua akan ini tangan yang akan dilepaskan. Wajah tak akan dipaling, tak akan ditoleh melihat ibu ayah. Masing-masing lari ni. Ayah lari dari anak, anak lari dari mak, mak lari dari anak. Mak yang sayang anak atas dunia ni sanggup korban nyawa, lari daripada anak. Lari daripada anak. Anak lari daripada mak. Sebab apa? Sebab nasib di akhirat tak ada siapa yang tahu. Kenapa? Kerana dahsyatnya bunyi api neraka, bunyi bakaran dan nyalaan api neraka, bunyi bahangnya, gambarannya,
Subhanallah, subhanallah. Baik, puasa sebagai perisai. Kita masuk tajuk baru. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sha'im marratayn walladhi nafsi biyadihi la khalufu fami as-sha'imi atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil misk yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanu bi 'ashri amsalha. Ada hadis yang kitab ni, ada hadis sahih belaka dan ada hadis hasan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai, maka janganlah seseorang kamu mengucapkan kata-kata keji atau berbuat perkara jahil. Jika datang seseorang memeranginya atau menghinanya, hendaklah dia mengucapkan 2 kali, sesungguhnya saya sedang berpuasa Tuan. Saya puasa Tuan. Kak, saya puasa Kak. Ataupun yang seumpamanya lah. Yang ini khusus lah. Ataupun yang seumpamanya lah yang boleh meredakan pertelagahan atau boleh mengelak perkara yang tak diingin itu, atau boleh menyedarkan orang tu. Tuan, Ramadan Tuan. Tuan, Ramadan Tuan. Kita bulan puasa ni Tuan. Bolehlah macam tu pun. Ya. Kak, udahlah tu. Kita ni kan bulan puasa, bulan Ramadan. Macam tu kurang lebih. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, Nabi bersumpah, zat demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwat kerana aku. Puasa akan bagi syafaat kat kita. Dan aku, diriku sendiri akan membalasnya. Bukan puasa. Allah Ta'ala bagi tahu. Allah sebut apa? Dia, yakni hambaku, meninggalkan makan, minum dan syahwatnya kerana aku. Dia puasa kerana aku. Dan aku, diriku sendiri akan membalasnya. Dan setiap kebaikan pahalanya adalah 10 kali ganda. Kalau tuan-tuan kenal Sultan, Sultan panggil tuan-tuan dan perempuan masyarakat datang ke mengadam. Sultan nak bagi upah. Katalah kita kerja dengan raja. Katalah kita semua, hadirin hadirat, kita semua ni kerja dengan Sultan. Jadi time gaji Sultan panggil semua. Ini cerita Sultan lama lah. Sistem dia senang aja, panggil bagi gaji. Bagi upah. Jadi 100 orang kerja dengan Sultan, salah seorangnya kita. Jadi cukup bulan Sultan pun panggil, semua datang berbaris nak ambil upah daripada Sultan. Sampai giliran kita, Sultan tengok muka kita, Sultan pun kata, okey, Cik Ana atau Cik Layina atau Cik Siti Said atau Cik Jalil, okey, tunggu. Cik Asnani Muhammad, tunggu. Dah sampai giliran kita nak ambil gaji, nak ambil upah. Tiba-tiba Sultan tengok kita kan, senyum, tengok kita nampak mesra je dengan kita. Sultan kata, tunggu sekejap. Yang nama sebut tadi, tunggu sekejap. Ya. Cik Izan, tunggu sekejap. Cik Jai Melaka, tunggu kejap. Better nak jumpa Haji Khalil Mahmud. Cik Asnah, tunggu kejap. Cik Mimi Noli, tunggu kejap. Sultan Firdaus ni. Sultan Firdaus kata, tunggu. Ni nak ambil gaji ni. Tapi Sultan kata, tunggu. Biar kamu better sendiri yang akan anugerahkan persalinan ataupun anugerahkan akan bayar gaji kamu. Kamu tunggu. Sultan kata apa? Better sendiri, tahulah apa nak bagi kamu nanti. Jadi agak-agak akan dapat gaji yang sama macam 100 orang lain tu ke? Tak. Sebab janjinya aku sendiri yang akan balas. Tentu istimewa. Tu puasa sebab apa? Sebab puasa tu memang betul-betul kerja dengan Allah. Puasa memang betul-betul kerja dengan Allah. Waalaikumsalam sahabat-sahabat, kawan-kawan semua. Selamat pagi. Semoga kebahagiaan terbit bersama matahari hari ini untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Orang yang berpuasa dengan benar ialah orang yang menjauhkan diri dari maksiat, menjaga lidahnya dari ucapan keji, nista dan dusta. Dia memelihara kemaluannya dari syahwat, apatah lagi maksiat.
tidak melakukan perkara yang merosakkan puasanya, melainkan yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Dia juga bijak memilih diam pada sesetengah keadaan atas dasar iman dan taat. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Nabi kata, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat, dia beriman dengan hari pembalasan, hendaklah dia bercakap yang baik-baik, atau kalau tak boleh diam, aw liyasmut, ataupun dia diam. Diam bukan sebab takut, kan? Diam sebab bijak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eliza dari diri, apa khabar Kak? Sihat hendaknya? Cik Azlim Sidik, semoga diberi kekayaan semua yang hadir ini, dunia akhirat, dimudahkan semua urusan, dilepas daripada segala kesulitan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, teman-teman saya, teman-teman seperjuangan nak masuk syurga ni, diam ni setengah keadaan dia jadi taat, dia jadi baik, dia jadi ibadah juga. Sebab Allah kata, sebab Nabi perintah diam, Allah kata diam. Tapi kalau dapat nampak maksiat depan mata, tak boleh diam lah. Puasa berfungsi merawat dan mengubati tabiat gelojoh manusia dan kebiasaan buruk zahir dan batin. Kita ni ada tabiat buruk zahir batin. Jadi puasa ni dia boleh merawat. Waalaikumsalam Cik Firdaus, sahabat baik saya. Lapar itu umpama pil yang paling pahit dan tidak disukai oleh semua makhluk yang bernyawa. Lapar ni tak ada satu makhluk pun suka. Jin pun dia makan juga, dia pun lapar juga, jin. Jadi puasa ni dia macam pil yang paling pahit. Namun pil puasa ini khasiatnya sangat ajaib. Ia mampu menyembuhkan pelbagai jenis penyakit yang mengancam kesihatan rohani dan jasmani manusia. Puasa di jalan Allah. Tengok puasa punya kedudukan ya, hebatnya, banyak betul ganjaran berkaitan puasa ni. Bab puasa, bila sebut puasa, ganjaran dia, ya Allah, kalau baca dalam hadis, cukup banyak, unik, berbagai bentuk ganjaran ya Allah, janji-janji yang Allah bagi untuk puasa. Ini salah satu dia. Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Kharif ni musim gugur. Kharif ni musim gugur. Sesiapa yang berpuasa suatu hari ketika dia berada di jalan Allah, yakni ketika dia sedang berjihad di jalan Allah, atau dia berpuasa semata-mata ingin menggapai redha Allah. Nabi kata siapa berpuasa di jalan Allah, yakni sewaktu berjihad, sewaktu dia berperang, sewaktu dia keluar untuk tinggikan agama Allah, untuk tinggikan Islam, sebarkan Islam. Ataupun setengah ulama kata apa? Mungkin dia bukan jihad, tapi dia punya puasa tu lain macam iman dia. Dia puasa tu memang betul-betul kerana Allah, imanan. Dia betul-betul puasa tu kerana Allah, bukan kerana benda lain. Kita tak mau cakap macam ni, kita tak mau alhamdulillah datang dah Ramadan, aku memang nak diet pun, kena pula Ramadan datang, cantik boleh diet terus. Tak mau ada niat macam tu. Jadi apa? Grade pahala kita, grade puasa kita jadi turun. Pahala puasa tu jadi, pahala dapat. Tapi grade tu, kualiti ikhlas tu, kualiti ikhlas ada grade dia. Ada grade A, ada grade B, ada grade C, ada grade D pun. Ikhlas ni dia ada grade dia. Grade yang paling tinggi ialah dia Tuhan, aku hamba. Dia suruh apa pun aku ikut. Itu grade A. Itu grade A. Orang macam ini, derita pun indah bagi dia. Lapar itu pun indah bagi dia. Dia jangan dikeranakan oleh benda-benda lain. Tak boleh. Jangan ada samping-samping. Sah puasa. Tapi eloklah. Doktor pun kata puasa ni boleh rawat penyakit. Kanser ke, penyakit gastrik ke, penyakit apalah. Dari emosi, pengurusan emosi, mental kita kan. Doktor suruh kita puasa. Tapi selama ni tak boleh nak puasa pun. Puasa sunat. Payah no, lihat. Sampai bulan Ramadan, kita pun terdetiklah hati. Eloklah Ramadan datang. Boleh aku amalkan nasihat doktor. Dapatlah aku sihat badan. Jadi nasihat doktor tu dia buat di bulan Ramadan. Jadi dia combine sekali. Itu sah puasa tapi grade tak cantik. Grade tak cantik. Dia ada niat-niat sampingan. Jadi dah memang puasa tu bagi sihat, jangan risau. Baik. Sebab apa?
Sebab kalau tak bulan Ramadan dia tak puasa. Kenapa? Bila bulan Ramadan bila bulan Ramadan dia pun niat nak sihat tu. Yang doktor kata nak sihat kena puasa encik, dia kata eloklah Ramadan dah datang, puasa terus sebulan, lepas ni aku sihat lah. Selesai lah masalah penyakit aku ni. Tak mau macam tu. Puasa ni Allah perintah, aku taat. Kalau aku sakit aku tak sembuh pun puasa. Kalau sakit aku sembuh pun puasa juga. Kalau sakit tak sembuh pun aku tetap puasa selagi aku boleh puasa. Aku diet ke tak diet ke, jadi kurus ke tak kurus ke, tak puasa tu wajib. Dia tak payah fikir apa saya diet tu. Baik. Doa mustajab. Sebahagian dari keistimewaan Ramadan ialah doa-doa sangat mudah diperkenankan. Ini saya ada satu kisah bagi-bagi untuk tuan-tuan. Semalam dalam kuliah semalam saya dah sampaikan kisah menarik ini bagi saya. Ini kisah kemuliaan atau karomah ahli hadis, ulama-ulama bidang hadis. Sebahagian dari keistimewaan Ramadan ialah doa sangat mudah diperkenankan. Yang ini tidak terselindung lagi dari kita kerana cukup banyak hadis-hadis sahih dan amalan-amalan para alim ulama yang menjadi contoh kita macam mana nak memanjatkan doa pada Allah, menggunakan waktu berdoa kepada Allah. Guru kami Syekhul Mishkat Maulana Najmuz Zaman Al-Mazahiri menceritakan bahawa setelah mana gurunya almarhum Syekhul Hadis Maulana Muhammad Yunus Jaumpuri, tuan-tuan boleh search Google tengok nama ni Syekhul Hadis Maulana Muhammad Yunus Jaumpuri. Ini ulama besar di benua Hindi. Ya, ini ulama yang menjadi tempat rujukan dalam bidang hadis. Salah seorang ulama besar. Karya dia cukup banyak. Kitab-kitab dia mentahqiq banyak kitab hadis. Dia buat syarah hadis lagi. Dia mengajar hadis ni berpuluh-puluh tahun. Bukhari ni 50-60 tahun dia mengajar Sahih Bukhari. Dia tak berkahwin. Bayangkan dia tak ada anak, tak ada isteri. Adalah sebab dia. Jadi dia berkahwin dengan ilmu, dia berkahwin dengan apa, dakwah. Jadi Maulana Yunus ini juga bagi kita orang yang ada karomah dia yang tersendiri. Dia ada cerita, guru saya cerita. Tapi cerita ni saya tak bubuh dalam kitab kerana siapa yang mengaji saya sahaja saya akan sampaikan kisah guru kami ni yang diceritakan oleh guru kami Maulana Najmuz Zaman Al-Mazahiri. Sekembalinya Maulana Yunus Jaumpuri ke madrasah dia, sekolah dia, dari mengerjakan ibadat haji, Maulana menyampaikan targhib, yakni bagi semangat dan menekankan kepada para pelajar supaya sentiasa berdoa dan mintalah kepada Allah Ta'ala walau di mana jua seseorang itu berada. Tahun tu bila Maulana balik, Maulana bagi nasihat kepada anak murid bab doa ni, antara dia kata minta dekat Allah, minta doa lah, minta ke Allah tang mana pun kamu berada, Allah dengar, Allah boleh makbulkan doa kamu. Kan, Allah boleh makbulkan doa kita. Kenapa? Kerana tempat bukanlah syarat kemakbulan. Memang ada tempat mustajab, memang ada tempat-tempat mustajab, tapi doa ni tidak ada syarat tidak, tempat bukan syarat makbul. Kemudian Maulana Najmuz Zaman guru kami ceritakan kepada kami peristiwa ajaib yang berlaku pada diri Hadrat Syekh Maulana Yunus Jaumpuri ketika beliau berada di Masjidil Haram pada tahun tersebut. Jadi tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat nak dengar, kalau nak dengar cerita, komen nak dengar kisah yang berlaku terhadap Maulana Yunus Jaumpuri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Syah, siapa nak dengar kisah Maulana Yunus Jaumpuri, kisah ajaib yang berlaku kepada dia, kepada beliau semasa di Masjidil Haram? Siapa yang nak dengar komen? Ada 5 komen saya cerita, kalau tak ceritalah. 2, 3. Cepat, hari ni cuti. 3 orang tak cerita lah, sambung terus. 5, 6 Haji Khalil. 7, 8. 2 lagi. Tak nak cerita lah. 9. Okey. Kena cerita. Okey, insyaAllah. Okey, kisah dia begini. Saya simpan kisah ni. Saya semat dalam dada saya. Maulana Yunus Jaumpuri. Saat tahun yang guru saya cerita ni, Maulana Yunus ni ajaib karomah dia. Dia bukan nak tunjuk karomah, tapi Maulana Yunus ni hebat dia.
Kata guru kami, kalau time dia sakit, waktu dia gering, dia terlantar atas katil, dia tak boleh bangun. Tapi bila time kelas, bila masuk waktu kelas, waktu dia mengajar, dia boleh turun katil, dia pakai baju, dia bawa kitab, dia masuk kelas, dia akan zihin, dia akan mengajar sampai habis waktu kelas macam tak sakit, kata guru kami. Habis je dia tutup aja kitab, habis aja dia punya lecture dia tutup je kitab, flat. Orang papah, anak-anak murid dia papah, dia bawa masuk bilik. Masuk waktu mengajar, dia jadi sihat, dia turun katil, dia bawa kitab, dia masuk kelas, dia syarah dengan suara macam orang muda. Habis saja dia mengajar kitab, dia flat, dia tak boleh bangun, bawa anak-anak murid dia papah, bawa balik, dia bawa masuk bilik. Ini karomah tuan-tuan, ini karomah ni, ajaib. Ini Maulana Yunus. Meninggal lah, baru lagi meninggal. Tuan-tuan cari, search nama dia. Ya. Kemudian tahun yang guru kami cerita ni, Maulana balik tu, Maulana zihin, Maulana suruh pelajar-pelajar banyakkan doa di mana saja. Kerana tahun itu apa yang berlaku kepada Maulana Yunus ialah dia tiap-tiap tahun dia dapat pergi haji tau. Gaji dia sangat kecil. Gaji guru-guru yang mengajar di madrasah-madrasah ni gaji sangat kecil. Gaji saya lagi besar daripada dia. Walaupun gaji saya pun tak besar mana. Jadi berapa rupi, berapa ringgit sangat gaji dia sebulan. Dia tak fikir semua tu. Dia punya minat dia, jazbah dia, roh dia tu dah bertaut dengan ilmu. Kerja dia nak mengajar, dia nak syarah kitab saja. Kitab penuh bilik dia, kata guru kami. Dah macam perpustakaan. Rumah dia tu dah macam perpustakaan dan dia tidur dengan kitab. Tuan-tuan boleh search dalam Google tentang Maulana Yunus. Dan tahun itu, dan yang ajaib lagi, kata guru saya, ajaib lagi, dan orang-orang yang kenal dia Maulana Yunus ni tak tahu dari mana dia dapat duit, dia pergi haji tiap-tiap tahun. Tuan-tuan yang kaya, jutawan, jadi CEO syarikat besar-besar ni, Mega Holding ni, belum tentu pergi haji tiap-tiap tahun. Maulana ni orang yang berkhidmat dengan hadis siang dan malam. Tiap-tiap tahun Allah panggil dia, jemput dia jadi tetamu mengerjakan haji ke Baitullah. Dan yang kedua, kata guru kami, tak tahu daripada mana dapat duit. Setiap kali Maulana balik haji, dia akan bawa balik banyak kitab. Dia akan bawa balik kitab-kitab agama, buku-buku agama yang cetakan baru dan sebagainya. Tahqiq ulama. Dia memang pencinta kitab. Kitab dia buat apa kitab? Dia akan mutalaah kitab, dia akan kaji kitab, dia akan buat syarah kitab, dia akan mengajar. Kerja dia siang malam. Ilmu. Baik, tahun itu Maulana Yunus cerita kepada anak-anak murid dia, masuk guru kami. Maulana kata apa, aku tak ada duit, jadi aku nak beli kitab. Aku ada kitab yang aku nak beli, tapi duit dah tak ada. Maulana fikirlah benda tu. Maulana tengok kitab tu, kalau balik kitab tu ada dekat situ je, kalau dekat India tak ada. Jadi Maulana teringin sangat nak beli kitab, tapi duit tengah tak ada. Jadi Maulana doa. Masa tu Maulana kata, aku duduk dalam tandas, maksudnya dia buang air. Lepas dia buang air, terlintas di hati dia, terlintas macam kita lah, kalau ada masalah apa-apa, anak sakit ke, isteri sakit ke, bankrupt ke, orang aniaya ke, kenderaan rumah terbakar ke, hilang sehelai pinggang. Kita ada benda yang menghurung hati kita. Tang mana pun kita doa. Dalam tandas kita fikir, ya Allah, anak aku sakit, Allah sihatkan. Dalam tandas tu bukan doa, nak doa, tapi dah hati tu sentiasa berdoa. Dalam tandas pun doa. Maulana beritahu, wallahi saya yakin kisah ni riwayat dia sahih daripada guru kami, semua orang hadis ni. Maulana Yunus kata apa? Dia terdetik dalam hati dia, maksudnya minta pada Allah, ya Allah, aku tak ada duit, aku nak beli kitab. Kalau aku balik tak boleh lah, kalau kitab tu tak ada di tempat aku. Kan? Dia terlintas dalam fikiran macam tu. Apa berlaku, kata Maulana Najmul Zaman Al-Mazahiri, Maulana Yunus cerita bahawa apabila dia buka pintu tandas, dia tengok ada satu orang berbadan sasa berdiri di depan tandas dia. Berdiri di depan tandas dengan satu envelope, satu sampul. Maulana keluar sahaja, kemudian dia terus serah sampul tu kepada Maulana dan dia pergi hilang. Maulana tengok dalam sampul tu apa? Wang yang banyak, dan dengan wang itulah dia beli kitab. Hajat dia pun dapat dah dipenuhi. Dia pergi. Mungkin macam itulah cara-cara yang Allah bagi kepada Maulana yang tak berduit, gaji kecil, hidup siang malam dengan ilmu, dengan Quran, dengan hadis, dan wafat dia pun dengan hadis.
Maka Allah layan hamba-hamba yang mengabdikan diri di jalan ilmu. Allah layan macam raja-raja. Jadi kata Maulana, doalah walau di mana sahaja, Allah itu maha mendengar. Jangan putus berdoa. Itulah cerita yang saya sampaikan kepada tuan-tuan, riwayat daripada guru kami. Mungkin ada panjang sikit lah saya terang tu. Jadi dengan itu saya ijazahkan cerita ini kepada tuan-tuan. Daripada saya Firdaus Muhammad Ali, daripada guru saya Syekhul Mishkat Maulana Najmuz Zaman Al-Mazahiri. Sekarang Maulana Najmuz Zaman dah jadi Syekhul Bukhari, Syekhul Bukhari Al-Thani, mengajar Bukhari Sani. Daripada gurunya Syekhul Hadis Maulana Yunus Jaumpuri. Itu kisah tu saya ijazahkan kepada tuan-tuan melalui jalur guru saya sendiri, insya-Allah. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin, yani fi Ramadan. Wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabatun sahih li ghairihi. Hadis ini hadis sahih li ghairihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai hamba-hambanya yang dimerdekakan dari neraka setiap hari dan malam. Maksudnya di sepanjang Ramadan, setiap hari Allah merdekakan hamba-hambanya dari neraka Jahannam, dari api neraka. Setiap hari dan malam. Dan sesungguhnya setiap Muslim mempunyai doa yang dimakbulkan setiap hari dan malamnya. Di bulan Ramadan ini, kan kita dah belajar hadis, pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka. Ramadan ini pintu langit dibuka. Bayangkan ketika Nabi Isra' Mi'raj, Nabi naik di Mi'raj bersama Jibril, pintu langit tutup, ada penjaga pintu langit. Datang kemudian malaikat Jibril minta buka pintu. Ditanya siapa bersama dengan sebaik-baik manusia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat penjaga pintu? Ni'mal maji hadza. Sebaik-baik kelawatan, hak ni. Malaikat pun buka pintu. 7 lapis langit semua pintu ditutup, dibuka untuk kehadiran, terima kunjungan dan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan pintu langit tak ditutup. Tuftahu abwabus sama, dibuka akan pintu-pintu langit. Dan juga menjadi tanda, menjadi isyarat, menjadi simbolik, bukan simbolik, dia hakiki, bahawa doa itu akan terus menerus naik tanpa ada halangan, sebab pintu langit itu tak ditutup, tuan-tuan. Doalah banyak-banyak. Saya pesan pada anak-anak murid saya belajar tahfiz, doalah, doa. Dalam hati itu doa. Doa untuk ustaz-ustaz, doa untuk mak bapak, doa untuk ustaz-ustaz. Doa ni untuk adik-beradik ni. Supaya semua kita ni jangan seorang pun adik-beradik kita, jangan seorang pun adik ke abang kakak ke, jangan seorang pun masuk neraka. Berkumpullah dalam dunia seperti dalam syurga, macam mana berkumpul sebuah keluarga dalam dunia. Habis. Allah Rabbul Jalil menawarkan qabul dan ijabah. Qabul ni penerimaan, ijabah ini perkenan kepada para pendoa di dalam Ramadan yang mubarak ini. Alangkah beruntungnya seorang yang mana walaupun dia sibuk menguruskan dan menyediakan keperluan hidup seperti bekerja atau menjalankan perniagaan, namun hati dan lidahnya tidak lekang dari beristighfar dan berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Sambil kita ni naik kereta, kenapa kita tak berzikir? Naik kereta, naik motor kan, saya nasihat diri saya, kenapa kita ni diam sepanjang? Kalau sejam tu diam, kenapa tak gerakkan lidah kita, hati kita? Subhanallah, alhamdulillah, ataupun istighfar, ataupun zikir yang paling cantik. Tahu ada satu zikir yang Nabi kata, kalimatani khafifatani 'alal lisani ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. Dua kalimah yang ringan pada lidah, berat pada timbangan, dicintai Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu sedap. Zikir ni wallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia memang ringan kat lidah kita. Dicintai oleh Ar-Rahman dua kalimah ini. Dan berat bila ditimbang di mizan besok. Yang ni waktu memandu baca istighfar.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rugi yang siang malam kita ulang alik pergi tempat kerja, mulut tak bergerak. Bacalah Quran, surah-surah pendek, hafallah. Berapa jam kita habiskan sepanjang umur dalam kenderaan? Cuba pasang kaset-kaset, pasang muzik, pasang Al-Quran, pasang surah Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin hari-hari. Kalau 30 tahun, wallah confirm hafal. Anak-anak pun hafal duduk dalam kereta. Jangan pasang muzik, malaikat tak duduk sekali. Malaikat tak ikut kita. Rombongan keluarga kita kalau pasang muzik, malaikat lari. Hadis ada 2-3 hadis. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya aku, yaitu Allah, sentiasa hampir dengan mereka. Kuperkenankan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Allah janji, aku hampir doa minta aku akan perkenankan. Patuhlah perintah aku, sahutlah seruan aku. Orang kalau azan, orang laki-laki kalau azan dia tak sahut, dia tak datang hadir ke masjid, besok bila susah dia doa, Allah tak pandang, Allah tak dengar, lambat-lambat dapatnya. Orang yang sentiasa bila azan dia bergerak ke masjid, hati dia sentiasa ke masjid. Kalau driving tu masuk dalam pekan ke mana-mana, masuk waktu tu dia dah gelisah, mana masjid, mana masjid, mana masjid. Orang macam ni kalau dia susah dia doa, Allah cepat bantu dia. Allah cepat bantu dia. Sebab dia peka, dia sensitif, dia jaga agama. Doa dan permintaan kita belum terjawab. Jangan cakap jenuh ya. Acik dah jenuh doa ustaz. Jangan cakap jenuh. Jenuh tu tak ada adab tu, tak baik tu. Jenuh tu seperti kita telah, orang yang cakap jenuh doa, makcik tak larat dah doa ustaz, dah jenuh dah doa. Dia tak kata putus asa tapi dia cakap jenuh. Jenuh tu seolah-olah kita telah pun memulas tombol pintu keputusasaan. Kita dah putus asa, kita dah pulas dah tombol pintu tu nak masuk ke rumah keputusasaan. Bahaya. Allah perintah kita, la tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kerja kita doa saja. Kemudian sempurnakan adab-adab doa dan syarat-syarat dan adab-adab doa. Syarat doa diterima, jangan putus silaturahim, jangan derhaka mak bapak, jangan tinggal solat. Hamba jangan lari daripada tuan dia. Apa lagi ya? Ada beberapa orang yang doa dia tak diterima. Orang yang dayus, doa tak diterima. Dia juga memerintahkan para malaikat, ayuh kita semak keadaan iman. Kalau doa kita belum terima, semak iman, semak diri kita. Jangan semak Allah. Kadang-kadang kita doa, yalah ada orang derita, orang lain tak tahu, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, kan? Betul tak? Setuju tak macam tu? Orang tak faham kita. Jadi kita bila doa, jangan semak Allah, semak diri kita. Jangan semak ke Allah, maksudnya kenapa Allah belum terima, bila nak main, bila Allah nak makbulkan, kenapa. Jangan, kita semak diri kita, jangan semak Allah. Semak kerja dan tugas, syarat cukup tak, ada adab cukup tak, amalan kita cukup tak. Dan kadang-kadang Allah bagi yang kita doa tu, kadang-kadang Allah tak bagi tu pun kadang-kadang bagus untuk kita. Itulah orang yang ada anak-anak yang degi-degi ketegang ni, mak tu banyak air mata tengah malam tau. Tapi kalau anak semua baik je, mengaji sekolah agama, hafal Quran, mak tak ada air mata, mak kira syukurlah, sujud syukur sahaja, senyum girang saja. Tapi kena ada seorang dalam keluarga tu yang jadi teruklah kata, diuji iman dia, amalan dia jadi sampah masyarakat ke, kutu rayau ke, tak ketahuan lah, tahi itu ke, tahi ini, tahi judi ke. Itu Allah uji dia. Tahulah mak macam mana bangun malam menangis sujud pada Allah. Jadi sujudnya seorang ibu, tangis seorang ibu tadi menyebabkan Allah suka. Itu ujian dan kita makin dekat dengan Allah. Dua-dua baik. At-ta'imu syakir ka-sa'imu sabir. Orang yang ada makanan
dia bersyukur dengan orang yang tak ada makanan, dia sabar, darjat dia sama. Darjat sama. Orang yang puasa dengan orang yang tak puasa sama darjat. Syukur dengan sabar. Okey. Memutuskan tali kekeluargaan atau persaudaraan adalah perbuatan mencukur agama. Yang ni sebut dalam hadis. Mencukur agama ni ada sebut dalam hadis. Serta menjadi antara sebab mengapa rintihan doa dan permintaan kita terhalang dan tidak didengari oleh Allah.